Saya Naidatu Khadijah binti Mahmud Alayu Kasim sebagai Cikgu Naida. Hai. Hari ini saya akan membuat tugasan HPEC 3403 iaitu Kreativiti dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya pelajar dari OUM Negeri Terengganu. Nombor matrik 891009 1152020001. Hari ini saya akan menunjukkan satu aktiviti muzik dan pergerakan kreatif iaitu muzik ceria badan gembira. Okey adik-adik, Cikgu Naida nak tanya adik-adik semua ni. Adik-adik tahu tak apakah itu muzik? Mesti tak tahu kan? Sebab Cikgu Naida belum ajar lagi kan? Okey, hari ni Cikgu Naida nak bagi tahu apa itu muzik. Okey, muzik ialah seni menghasilkan dan menyusun bunyi dengan cara yang menyenangkan dan bermakna kepada pendengar. Kita dengar menggunakan telinga, betul tak? Okey, telinga diciptakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita ada telinga dan bunyi itu dihasilkan dengan pelbagai cara. Contohnya, tepuk tangan, hentak kaki, tepuk tangan kuat, tepuk tangan perlahan, hentak kaki kuat, hentak kaki perlahan. Itulah contoh yang Cikgu Naida boleh bagi tahu yang terdekat. Okey. Muzik juga ia terdiri daripada unsur-unsur utama seperti melodi, irama, harmoni, tempo, dinamik. Okey adik-adik, adakah adik-adik sudah bersedia untuk membuat pergerakan kreatif bersama Cikgu Naida? Sudah? Okey, let's go! Okey adik-adik, aktiviti ini akan Cikgu laksanakan selama 30 minit. 30 minit tau. Yang sangat sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Aktiviti ini menyeronokkan, mudah dan menggunakan bahan kreatif seperti pompom, tali, gelung, tambori, kad imbasan, gambar emosi gembira, kad imbasan, gambar katak, kad imbasan anggota badan seperti kepala, bahu, lutut, kaki, mata, telinga, mulut dan hidung. Okey adik-adik, are you ready? Yeay! Aktiviti pertama yang cikgu akan laksanakan adalah aktiviti pemanasan badan dahulu. Okey, kita akan nyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira Didi and Friend. Bahan yang kita perlukan adalah seperti pompom, tambori, gelung dan kad imbasan emosi gembira. Yang ni pun cikgu tanpa kad imbasan tanpa macam ni untuk hasilkan bunyi juga. Boleh hasilkan bunyi juga. Okey, adik-adik, are you ready? Boleh kita mulakan dari sekarang? Okey, jom kita mulakan sekarang. Semua. Wah, cantiknya cuaca hari ni. Wanginya bunga ni. Warna-warni tak tu? Tengok, bunga pemerah ni. Gembiranya hari ni. Jom adik-adik, nyanyi sama-sama dengan Cikgu Naida. Orang hore. Tepuk tangan. Rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Walau rasa gembira tepuk tangan. Hentak kaki. Gembira hentak kaki. Rasa gembira hentak kaki. Rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kenyit mata. Gembira kenyit mata. Rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira kenyit mata.
adalah muzik lompat si katak lompat. Lagu lompat si katak lompat. Adik-adik pernah dengar tak lagu lompat si katak lompat versi Didi and Friend? Okey, sekarang Cikgu Neda nak ajak adik-adik nyanyi sama-sama dengan Cikgu Neda. Boleh? Are you ready? Yes. Okey, bahan yang kita perlukan adalah seperti gelong. Tadi kita gunakan gelong warna biru. Sekarang kita gunakan gelong warna merah pula. Lepas tu kita gunakan kad imbasan gambar katak. Ni katak. Okey adik-adik, katak adalah haiwan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katak dia melompat. Sebab itulah lagu ini lompat si katak lompat. Kita akan menjadi katak tau. Okey. Adik-adik, are you ready? Yes. Jom kita nyanyi sama-sama dengan Cikgu Neda. Boleh? Boleh. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Jom kita nyanyi lagu katak adik-adik. Jom. Lompat si katak lompat. Kawan, apa tak Didi kat mana? Mana Didi ke? Didi. Didi. Didi Buat apa tu? Didi tertidur lah. Didi tertidur. Jom kita nyanyi lagu katak adik-adik. Lompat si katak lompat. Olah hore. Lompat si katak lompat. Lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah Didi cepat. Marilah bangun pagi-pagi. Bangunlah malas lagi. Malas bangun pagi. Wow, 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 wow. Nanti kita rugi. Pak si katak lompat, lompat. Cepatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah Didi cepat. Marilah bangun pagi-pagi. Didi bangun. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Didi dah bangun. Didi tertidur. Jom nyanyi sama-sama adik-adik. Pak si katak lompat, lompat. Cepatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah kita cepat. Marilah bangun pagi-pagi. Tentu kita berjaya. La 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 la. La 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 la. Kita hidup bahagia. La 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 la. La 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 la. Hidup aman bahagia. Seterusnya yang akan kita nyanyikan bersama-sama adalah lagu Anggota Badan versi Didi and Friend. Okey, adakah adik-adik sudah dengar lagu ini? Ada yang sudah dan ada yang belum kan? Okey, hari ini kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh. Okey, bahan yang cikgu gunakan adalah kad imbasan bergambar seperti kepala. Mana kepala? Ni kepala tau. Ni kepala kita. Sama macam gambar kad imbasan ni. Ni gambar kepala. Selepas kepala, bahu. Okey, ni bahu kita. Okey, ni bahu. Okey, kad imbasan bahu. Okey, selepas tu okey, ni lutut. Okey, lutut kita ya. Okey, buka belakang sikit. Okey, ni lutut kita. Ni lutut. Ni lutut. Okey, adik-adik, lutut. Okey, seterusnya kaki. Okey, ni gambar kaki. Okey, kita tengok kaki. Kaki cikgu, mana kaki? Okey, ni kaki cikgu. Dia pakai stocking kan? Okey, kaki. Seterusnya gambar mata. Okey, ni mata. Okey adik-adik, mata. Okey, tengok mata. Okey, ni mata. Okey, kat imbasan cikgu mata, betul. Okey, seterusnya gambar telinga. Okey, ni telinga cikgu kat dalam tudung cikgu ni. Okey, seperti ni tau, seperti dalam gambar ni, telinga. Okey, telinga. Okey, lepas tu mulut. Okey, ni mulut cikgu. Sama seperti dalam kad imbasan bergambar ni, mulut. Okey, seterusnya gambar hidung. Okey, ni hidung cikgu. Ni kad imbasan hidung. Okey, sudah. Okey, adik-adik, are you ready? Okey, ingin nyanyikan bersama-sama cikgu Neda tak? Nak? Okey, jom kita nyanyi sama-sama lagu Anggota Badan. Okey, ikut cikgu, okey? Okey, jom. Anggota badan. Jom nyanyi ikut cikgu tau. Olah, hore. Kepala, bahu, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki. Macam seronok
Terima kasih adik-adik ikut menyanyi dan membuat pergerakan kreatif bersama cikgu tadi. Okey, hari ni cikgu nak bagi tahu kat adik-adik kenapa cikgu buat aktiviti ni. Tujuannya adalah pertama, menggalakkan koordinasi mata kita, motor kasar, motor halus melalui pergerakan berirama seperti nyanyian dalam muzik ni lah. Okey, nombor 2, meningkatkan kreativiti diri melalui muzik dan tarian. Okey, dapat meningkatkan kreativiti adik-adik lah. Okey, yang ketiga adalah memupuk keseronokan dan keyakinan diri melalui aktiviti ini. Okey, apa perasaan adik-adik masa buat aktiviti ni? Seronok kan? Nyanyi sama-sama dengan cikgu, buat sama-sama dengan cikgu, happy, gembira kan? Tak ada sedih kan? Tak ada kan? Okey, semua senyum, buat happy-happy, senyum semuanya. Bagus. Alhamdulillah semuanya. Tepuk tangan semuanya. Okey adik-adik, refleksi dari aktiviti ini, cikgu dapat membantu diri cikgu dan mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Walaupun tanpa kehadiran adik-adik di sisi cikgu, walaupun cikgu seorang-seorang kat sini, tapi cikgu rasa seronok. Kalau dengan adik-adik, lagi seronok cikgu rasa dengan penggunaan bahan yang mudah dan muzik ceria. Okey, adik-adik dapat secara aktif dan gembira apabila melakukan aktiviti ini bersama-sama. Okey, cikgu harap aktiviti ini akan dapat diteruskan lagi untuk diri kita semua. Okey adik-adik, bye-bye. Jumpa lagi di next video. Bye.